Hai dia, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Dorator. Hari ini saya akan ajar anda macam mana anda nak humming anda punya melodi anda ataupun nyanyian anda menjadi lagu. Ya, kita akan menggunakan seluruh AI. Ini adalah tertakluk kepada anda yang free ataupun yang berbayar pun dua-dua boleh pakai kaedah ini. Cumanya yang bezanya adalah anda kalau free mungkin 1 minit audio sahaja anda boleh upload ataupun record sahaja. Tapi kalau anda pro, dia boleh up sebagai sampai 8 minit begitu. Okey. Cara untuk anda humming anda punya melodi ataupun lagu anda tekan record ataupun ada upload anda punya audio anda. Okey, macam saya nak record sahajalah. Kita guna ini dan anda boleh nampak saya pakai plan pro 8 minit. Dia punya limit sajalah. Kalau anda yang free 1 minit sahaja. Okey, mari kita humming lagu kita. Okey. Hello. Okay. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Okey, anda boleh humming. Ada just potong aja. Okey. Ini just untuk seronok-seronok ajalah. Untuk anda nak main-main ke apa ke, bolehlah test-test lah. Walaupun suara anda taklah berapa merdu sangat macam suara saya merdu. Okey. So kita akan tekan cover, tekan continue. Tunggu proses untuk upload. Di sini anda boleh letaklah anda punya lirik ataupun anda punya style. Macam saya dah letak saya punya style saat saya. Okey. Kita reset baliklah. Okey, override. Apa yang best adalah bila kita upload nyanyian kita ataupun humming kita, dia akan auto detect apa yang kita sebut. Kalau anda nyanyi dalam bahasa Melayu, dia akan tulis lirik dalam bahasa Melayu. Ini saya cuma sebut na 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 na. So dia banyak tulis na 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 sahajalah. Dan okey. Itu tak kisahlah anda nak berbuat lirik ke apa ke, anda boleh lah. Tapi style anda ini, macam saya nak saya nak buat penambahan sikit. Okey, saya nak copy prompt saya ini dan saya paste. Sebab saya nak suara wanita punya humming. Okey. Di sini anda bolehlah letak untuk anda nak lelaki atau perempuan. Macam saya random sajalah. Saya nak benda tu random. Okey, style, weakness, style influence, style influence dengan audio influence. Okey, semua okey. Ini untuk pro sahajalah. Kalau ada pro anda boleh adjust lah benda-benda ni. Kalau anda free, mana boleh buat begitu. Okey. Kita test. Okey, mari kita dengar lagu kita yang kita humming tadi. Not bad. Tapi kalau macam anda tak puas hati lah anda punya audio anda boleh delete ataupun ada record balik, lepas tu ada upload semula. Dan Suno ni dia akan produce audio yang terbaik untuk anda. Kalau anda yang free mungkin anda pakai model 4.5 all ni. Tapi kalau anda berbayar, anda akan dapat model yang lebih canggih dengan kualiti audio yang lebih menarik. Okey, kita tengok yang kedua pula. Yang kedua ni lebih semerdu. Sebab apa? Dia hampir sama apa yang saya nak, apa yang saya expect lah. Inilah. Good job, good job. So, macam mana? Anda dah dapat sesuatu yang menarik? Kalau anda nak lagi saya ajar tutorial, anda boleh tekan butang subscribe, like dan
komen dah apa yang saja untuk saya post video-video saya ke tahap lebih lanjut lah. Okay, kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan juga bye-bye.